Boleh pula. Kalau kita keluar PAS Islam, nuntut orang kita tak masuk PAS. Saya terang cerita kat mak saya tu. Saya betul juga bang. Dia bagi saya abang kan. Jadi baik. Nak sebut pada kita, pada rakan-rakan sekalian, jangan melihat parti Islam tu Islam, jangan. Hanya kerangka parti macamlah DAP. Ada perlembagaan, ada dasar, terikat dengan sistem RS. Cuba tahu Masyarakat Agung tengok. Cuba tahu Masyarakat Agung cawangan. Batal tu ya. Tunggu tu ayah hari. Tentu terbatal. Maknanya adakah terbatal Islam? Tak, terbatal organisasi tu je lah. Islam yang kita lahir nak buat ke mati. Mana mungkin kita nak keluar pada Islam? Sebab tu saya tengok isu-isu sekarang ni. Kalau kata isu-isu apa saja, contoh Anwar Ibrahim, PMX. Individu dalam PAS lebih kenal Anwar Ibrahim daripada kita kenal. Sebab dia kenal Anwar Ibrahim daripada abimnya, tokohnya, ilmuannya, retinya, berjaga sopan santunnya, jaga syariatnya, dia jaga hidup dia. Dia lebih faham. Tapi oleh kerana beza politik, dia tak pernah menyokong satu benda pun kebenaran yang Anwar buat. Islam kata, dah, Islam kalau gitu. Islam kalau gitu. Sebab apa dia tak mau sokong? Oh baguslah, hari ni serang tangkap rasuah, bagus. Kalau dia kata bagus, hilang penyokong. Han nak jaga sokong, jaga Islam. Kalau PAS buat betul, saya kata betul. Sebab yang buat tu betul. Contoh, dia basmi rasuah ke kemiskinan di Kelantan, kita sokong. Pasal itu kerja ta'awun birri wa taqwa. Kita akan sokong adalah Islam, bukan sepati dia. Tapi kita jangan membentuk pemikiran masyarakat dapat 100 sara ke, dapat apa madani ke, tak pernah mengatakan hebat dan bagus kerajaan ni perlu dipertahankan kerana berani basmi rasuah, tangkap panglima-panglima ni. Salah tak salah bukan cerita lah, mahkamah lah kan. Tapi at least ada tindakan tu. Kenapa mereka tak menyokong? Adakah tak betul? Betul. Adakah Anwar buat salah? Tak. Takut hilang pengaruh. Kalau hang kata Anwar betul, baik siapa Anwar? Pelah ya, jahanam. Baik Ustaz. Saya dah balik ke Datuk ni. Ya. Betul, kalau kita tengok Ustaz bawa timbul banyak isu-isu yang sebenarnya PAS ni adalah dia mendukung satu perlembagaan ROS saja demi dia nak perjuangkan kuasa politik dia. Kalau saya faham daripada Ustaz ni. Jadi Datuk, kalau kita tengok di Kedah ni, di konteks Kedah, kalau tengok pemuda PAS tu, YB Afnan tu, kalau tengok dia tu tak ada satu benda yang baik lah kita kata. Kalau Madani ni, kerajaan perpaduan ni, semua perjuangan kerajaan Madani tu, kalau saya tengok tu semua yang dituntut oleh agama kita, Islam. Tapi mulut dia tu sentiasa lah cerita-cerita dia yang menunjukkan seolah kerajaan Madani perpaduan ni lari daripada apa yang dituntut oleh agama tu. Jadi tu sebenarnya tu, sebagai seorang ahli politik macam Datuk yang duduk lama dalam politik, peranan tu sebenarnya bagaimana tu? Dalam PAS ni sepatutnya bagaimana tu? Yang sepatutnya lah peranan tu.